360 lah. 360. Tiada yang mustahil bagi Allah. Betul. Allah kata kun fayakun, maka benda tu jadi lah. Daripada duit belah-belah ribu tiap bulan lah. Allah Akbar lah. Okey. Memang hidayah. So banyak benda, masa tu memang banyak benda sebab tengah kemuncak, dah lah panas. Betul, Kita betul, pula bukan jenis orang yang sekolah, memang dia betul kecil dah bergaul bebas, dah bergaul dengan orang yang lebih dewasa. Jadi lifestyle tu memang lain lah, totally lain lah, beza lah, sangat beza lah dengan orang biasa. Orang cakap banyak lalu jalan degil lah. Underground lah. Bawah tanah kan. Kita akan kembali pun bawah tanah. Okay. So tanah. bila balik tu memang tak ada buat apa terus lah lepas tu. Lama gak, setahun lebih gak. Time tu relax jap. Lepas tu Allah Ta'ala hantar member. Dia sekarang dah jadi adik ipar, tapi masa tu baru kenal dia. Member tak dia baru. Time tu dah, sebelum ni dah kenal, cuma sebelum tu tak dapat bila dah, sebab tak kerja tu lah. Jadi dia rajin datang. Time tu tak daripada tak pandai bawa kereta kan, dia paksa belajar bawa kereta kan, sampai dah pandai bawa kereta. Okey Kan. Masa tu pun teruk kan Hidayat, tak kerja pun hidup teruk kan. Sebab dia boleh cerita sikit lah. Aku kaki sisi main game.